Semayang tarawih 2 jam setengah. Pergi sekali tak pergi dah. Tak larat 2 jam setengah dia baca ayat Quran, tartil baca style Khalil Khusari baca Quran 2 jam setengah. Tak larat balik. Tapi geng dia semayang dekat 5,000 orang. Tapi geng-geng dia orang yang minat jenis buat ibadat tu tak apa buat lah. Tempat dia macam tu, dia tengok tempat. Macam juga anda pergi di Kedah, semua tempat lama dah pergi ceramah nuzul Quran, tapi malam tu dia buat 8 lah. Biasa dia orang buat 20 rakaat tarawih, witir 11, 31 rakaat. Dia orang redha, dia orang setuju buat lah. Yang sebuah tempat pula di Perak, sebuah tempat unik, tarawih malam buat 10, tak ada witir. Pukul 3 pagi nanti sambung lagi 10 rakaat, jadi 20 rakaat, 11 ke witir. Dia orang qiyamul lail tiap-tiap malam. Yang mari tu semuanya RTM, berehat tunggu mati semua. Orang pencin. Lepas subuh pakat tidur lah, yop, tak ada khaji, awak dah pencin ni pun. Tak apalah jenis tu, kita yang pejabat tadi gitu, muak pejabat tadi. Dia kata dia suka, tak ada masalah. Tempat tu memang unik lah. Dia buat 10 rakaat, ada tazkirah. Lepas tu pukul 3 pagi sakit bangkit buat pula. Mereka kan 50 orang je. Kira yang pelajar tetap tu. Kira mulai setiap malam. Yang orang itu tak ada masalah. Itu pulang masing-masing lah kan. Itu yang tak. Baik. Satu lagi, makruh imam manyang satu rukun dengan tius orang dapat mengikutnya. Ingat, tu imam kena tunggu dengan sebab dia baca cepat atau baca pendek, mungkin cepat sikit. Jangan dia tunggu masa berdiri. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia menong, tak tunggu lagi, makruh. Dia nak tunggu dalam rokok. Sebab rokok sujud banyak, rukun banyak, lama tak berrokok. Sementara nak habis orang baca Fatihah. Jangan tunggu sebelum rokok. Faham tu? Kerana dia baca pendek cepat, dia rasa ada orang tak siap Fatihah lagi, dia tunggu tu masa rokok. Jangan tunggu sebelum rokok. Ingat, rokok panjang tak apa itu. Baik, atau tasawuf akhir contohnya, dia rasa ada orang nak semayang masbuk, dia tunggu panjang tak apa itu, tunggu lama, sebab itu rukun pendek, tak masalah apa. Baik, siapakah yang afdal atau berhak menjadi imam? Tadi makruh, ni yang afdal jadi imam. Yang pertama, orang yang berkuasa sultan atau wakilnya ke atas satu wilayah atau tempat. Afdal jadi imam ni ketua agama sultan. Sultan yang kuat agama, pengalaman saya tengok lah, sultan yang kuat agama ni, setahu saya dulu ni ada 5 orang. Terengganu dulu arwah Sultan Zainal Abidin tu, Kuza tu nama dia lah, Kolej Sultan Zainal Abidin. Kita tengok gambar lama dia, gambar dia jubah longkot, jubah sampai lepas pada lutut, serban Yaman, serban yang jenis serban tak ada ekor tu, kepiah merah, ada janggut, tongkat. Memang macam Tok Guru, macam Sultan Ulama. Tapi ni Sultan ni pangkat moyang, pangkat cicit dia ke. Jadi imam, dia baca khutbah jadi imam. So lagi Sultan Alauddin, Sultan nenek Sultan sekarang ni. Kalau kita tengok muzium Selangor, dia datang jemaat jubah, sejadah pula, serban. Tengku Ampuan Selangor zaman tu, saya tengok gambar tudung labu. Mana ada tulung zaman tu? Selangor. Dia segi dia jadi imam, dia baca khutbah. Atuk Sultan sekarang Salahuddin ke Hisamuddin, betul lah tu. Mak Hisamuddin tu nama dia lah, Mak Hisamuddin ni Kelang, nama dia lah. Satu lagi, Sultan Perak dulu arwah Sultan Iskandar. Saya pernah dengar cerita Sultan Iskandar ni. Iskandar bapa Sultan Derih. Dia satu sultan yang hormat ulama dan rajin melawat kawasan. Satu cerita lucu tau, polis ni, saya baca subkelatif tu, polis berterimak di Kuala Kangsar dulu bukan naik bisikal ni, kehebat ke belum perang Jepun. Orang naik bisikal tak ada lampu, dia tahan. Siapa itu? Bapa Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor lah. Jadi polis Kuala Kangsar tengok satu orang duduk naik bisikal. Hei, kenapa tak ada lampu di bisikal?
yang dibuat seluruh. Rupanya Sultan Perak, Sultan Iskandar, dia pun tak mengaku, dia tak bagi tahu Sultan. Akhir dia buat betul-betul dia masuk boleh-boleh. Kenapa tak pasang lampu? Saya melawat tempat. Melawat mana? Saya ni Sultan Perak, Sultan Iskandar. Orang tua ni mengarut, mengaku raja pula. Gila ke buat orang tua ni ke maaf itu. 2-3 orang boleh Kuala tu kata Sultan, gila ke buat orang tua ni mengaku raja pula ni. Akhirnya saya raja Perak, saya tak Sultan Iskandar. Dulu bukan ada gambar dulu ni. Saya Sultan Iskandar, Sultan Perak. Tak kena. Mana kena pula, kami tu kami kena. Kan raja ni bersikap ada lampu pun tak ada. Dekat pelekeh orang tua tu. Akhir Uspidi zaman tu orang putih. Uspidi betul balik, betul dia balik memakan malam tu tengok. Oh ampun tuanku, ni raja kita, kenapa kamu tangkap? Allah bersembahlah ni agak. Ampun tuanku kami tak. Sebab dia bapa Khalil Ibrahim lah. Jadi boleh golongan sana. Contoh sejarah. Contohnya satu sultan yang hanya prihatin, dia hanya melawat kawasan. Bersikap dulu bukan ada kereta, kita ikut cerita. Belum pernah Jepun. Iskandar, sultan yang hormati ulama. Itu yang ada sekolah nama Iskandariah tu, mana nama dia lah, sekolah Sultan Iskandar. Satu lagi di Kedah, Tunku Mahmud. Itu yang Muhammad Al-Ustaz ambil nama dia tu, sultan yang berat keagamaan. Dia jadi imam lawat ya. Kalau tidak, siapa dia? Ialah Menteri Besar lah pula. Menteri Besar jadi imam, nampak gaya Tok Guru Aziz dulu Tok Guru Haji Hadi. Memang afdal Menteri Besar jadi imam. Tuan Mukhtar jadi Mesir Terengganu, dia kata Mukhtar tu sekali sekelas dengan Tok Guru Aziz Haji Mesir. Tak pernah dia mahu jadi imam. Patut dia afdal jadi imam dalam kawasan. Dia pengurusi Biro Agama UMNO Malaysia, patut dia lah afdal jadi imam. Tak jadi imam. Itu beza ulama kita yang lemah kan, afdal jadi imam. Baik, yang kedua imam nanti khas. Ini oleh pihak masjid atau jabatan agama, atau imam tetap masjid lah nanti oleh pihak jabatan kuasa kan. Satu lagi, penghuni secara hak tetap tempat dirikan jamaah. Sekira ialah menjadi imam, maka memiliki manfaat tempat itu. Lebih awal menjadi imam daripada seorang lebih alim fiqh. Mendapat muktamad bahawa penyewa rumah lebih utama daripada orang yang bersewa, dan orang minjam lebih utama daripada orang yang meminjam. Haji Hashim sewa rumah saya pergi rumah dia makan nasi, nak sembahyang zuhur. Siapa afdal jadi imam? Dia afdal, bukan saya pemilik rumah, dia menempatkan rumah. Afdal dia jadi imam, bukan saya afdal jadi imam. Itu kita tuan tempatan tu afdal jadi imam daripada orang lain. Sebab tu ustaz-ustaz, tapi adat kita suruh ustaz jadi imam lah kan. Sebab tu kalau kita nak pergi tempat orang, mula-mula kita nak ceramah, ada pergi ceramah dan tak mengajar, tak boleh kita turun jadi imam walaupun kita penceramah. Akhirnya orang mestilah kita lah, orang biasa lah adat kan, tapi kita terus jadi imam. Itu hak orang tempatan, kecuali dia ikram kan ustaz, sila, itu lain lah. Tak boleh kita tuan, sebab itu aluat rumah tempatan. Orang yang lebih alim, orang yang lebih alim fiqh, kita kena ingat kan, ulama-ulama ni bukan semuanya dia ahli semua bidang. Dia ada pakar-pakar tentu, macam abang anak ni Ustaz Saleh ni, anak kuilah, anak abang anak, guru anak dia ni, start daripada balik Mesir. Dia ni mengajar fiqhul muqaran, fiqh pering mazhab dan usul fiqh. Ente kena tanya bab mazhab dia alim. 30 tahun dia mengajar bab tu je. Syafi'i begini, Hanafi begini, Syafi'i. Dia ingat sebab dia mengajar bab tu je, bukan mengajar pelajaran lain. Itu dia buat kajian 30 tahun. Dia ahli bagian tu, dia ahli fiqh sama juga abang anak mufti. Dia usul fiqh. Usul fiqh tu satu bidang yang anak jangan ambil bidang ni payah, nak kena kaji kitab sebutan dulu. Dia orang fiqh dah. Jadi afdal imam ni ambil fiqh ni, yang kadang-kadang anak ni tak apa lagi. Kalau dah alim fiqh semua alim fiqh, orang lebih alim tentang Al-Quran, segi bacaan dan sebagainya. Ni ada tegur banyak ni. Ni kalau orang dia tak pada senang nak cakap ini ni. Tengok ilmu betul. Trend hari ni mungkin kita di bandar, mungkin pada Pak Ustaz,
Semayang tarawih kita rajin jemput Imam Hafiz, Imam Ramadan Hafiz. Ana syur kalau enta nak panggil Imam Hafiz, enta panggil Ustaz yang Hafiz, jangan panggil pelajar. Ana tahu pelajar Hafiz budak-budak ana banyak Hafiz. Dema ni bukan alim fiqah. Enta tanya apa sebut Hafiz tak tahu lagi budak-budak tu. Ana tahu sangatlah. Afdal imam ni ambil yang alim fiqah dulu, lepas tu baru Hafiz. Saya nak tegur kenapa kita kena takut jadi fitnah pula. Ustaz ni dia tidak Hafiz, tapi dia alim fiqah. Hukum hakam dia reti afdal jadi imam walaupun dia tidak Hafiz. Fiqah didulukan fiqah daripada Hafiz. Kadang-kadang dia ambil budak-budak tu yang jadi imam Hafiz kalau umur 20 tahun tu jadi imam. Saya tengok bacaan baguslah, dia orang Hafiz, tapi fiqah macam mana? Afdal ambil fiqah walaupun ustaz tu dia tak hafal Quran, tapi dia fiqah, alim fiqah. Afdal jadi imam daripada Hafiz. Saya tengok banyak. Saya tengok orang ni trend, dia tengok dia ambil budak-budak 18, 19 tahun, budak-budak pelajar Hafiz Quran jadi imam. Dah kena test fiqah dekat dia. Saya tahulah orang Hafiz ni, Hafiz lain, alim lain. Afdal alim fiqah lu jadi. Lepas tu dah ke semua alim fiqah tengok siapa yang alim tentang Quran, baru Quran. Lepas tu ke semua alim tentang Quran tengok siapa yang lebih warak. Warak ni payah dapat lah. Warak ni benda makruh memang tak ada, yang haram tentu elak. Yang sunat ni bagi dia macam wajib dah, payah dapat warak. Warak ni kalau ikut televisyen dia tak nak tengok. Kalau warak tu walaupun tak salah aurat, tengok dalam TV ni, dalam gambar ni, dia makruh dan tidak bawa pada syahwat. Kalau bawa syahwat jadi haram, kalau tak ada syahwat dia makruh saja. Boleh tengok gambar-gambar tak masalah, tinggal kita tak bawa steam kata orang, dia jadi makruh. Bawa steam hukum dia haram, tak boleh gambar lucah kan haram, tak boleh. Itu kaedah. Tapi kalau orang warak benda makruh, dia tak nak benda ni. Dia makan di kedai-kedai, dia tak nak makan kedai tah dia basuh telur tak basuh. Makan di kedai anak pok mamak ni, anak cukup marah dia mari makan mie Cina, bihun Cina, telur tak basuh. Anak cek, anak tanya sekarang kalau telur ada basuh ke? Kalau mau basuh pun boleh lah, mana tak basuh dulu. Diperak roti canai, harap pare poter aja pare lagi pare. Kita makan ti ayam dengan roti canai, dia sembahyang tak hujung bodoh lupa itu. Makan mai tu makan tu lain kemudian tu. Kalau semua pakak-pakak orang lebih baik keturunannya, kena ambil juga. Alim-alim semua, warak-warak semua dah ada. Tengok siapa lebih baik keturunannya. Alim 7 keturunan. Macam di kami di Pulau Pinang, arwah Tuan Jumat Tausin Pokok Senar, ahli parlimen PAS yang pertama Melaya dulu, yang satu kursi menang Dun Krian tu, dia satu ulama yang alim 7 keturunan. Dr. Hamid Zainal Abidin tu kahwin dengan cucu dia lah. Pada dapat tu moyang dia mah Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabil Muhtadin tu. 2-3 dia pun alim tu, banyak ke Kedah Qadi besar semua alim sampai pangkat saya tengok tak anak dia alim, tak cucu tak nampak dah. Cucu aja macam tak nampak dah. Anak dia sealim alim, lepas tu nampak afdal kalau orang ni jadi imam sebab keturunan dia keturunan ulama besar. Zuriat sebenarnya ulama saya tengok sekat 2 keturunan aja, 3 tak ada dah. Dia 7 lagi macam ada lagi. Pada dapat tu 7 keturunan alim. Orang yang lebih bersih pakaiannya tu imam kena smart. Banyak belakang semayang Melaka ada korporatnya, doktor, engineer ni tu imam gigi kuning macam deraya betul korau ya. Kepiah pun tak lalat penuh kepiah tu pun. Tak ikut belakang dia orang so smart, makruh. Jika afdal lah, afdal kata bukan syarat ni afdal, jangan silap faham ni. Afdal lain, syarat lain. Memang nak dapat tak dapat semua kita ni. Kesemua pakaian bersih, kesemua badan bersih pakaian. Dia bak pakaian ni ente tengok jenis ustaz-ustaz ni pun jenis juga. Saya tengok arwah Ustaz Fadil bak pakaian sekat baju sendiri, dia tahu perempuan. Tengok dia turun kereta arwah, dia tanya ke dia turun tokar tu takut kedot. Jauh Ustaz Fadil bak pakaian kalah smart pakaian dia.
Satu lagi arwah Datuk Mufti Datuk Saab Baharum. Tengok serban dia.